Okey, mari kita jujur sekejap dan akui satu impian yang kita semua kongsi. Siapa yang tak nak tukar RM1,000 jadi RM100,000 dalam sekelip mata kan? Sama ada melabur dalam pasaran saham, kripto atau perniagaan viral. Kita semua pernah tengok dekat media sosial, seseorang melabur, sikit je, tiba-tiba bulan depan dah pandu kereta mewah atau bercuti di pulau eksotik. Memang sangat menggoda. Dan secara semula jadinya, minda kita memang mudah tertarik dengan idea kekayaan ekspres macam ni. Tapi untuk sesi penerangan hari ini, kita nak selak sikit tirai ilusi tu. Kita nak pecahkan mitos dan betul-betul tengok apa sebenarnya rahsia untuk membina kekayaan yang bukan je kukuh tapi mampu bertahan untuk jangka masa yang sangat panjang. Jadi, persoalan utama yang kita nak teroka hari ini ialah, adakah mengejar kekayaan segera yang berisiko tinggi ni betul-betul berbaloi? Atau, adakah pelaburan yang nampak membosankan dan stabil ini sebenarnya jalan yang paling bijak? Cuba bayangkan, dalam dunia yang serba pantas sekarang ni, kita hari-hari dihidangkan dengan iklan pulangan berpuluh-puluh peratus. Sebab itulah, bila dengar angka macam 4 atau 5% setahun, ramai yang rasa, buang masa je. Ramai pelabur baru rasa ia terlalu perlahan nak capai kebebasan kewangan. Tapi, mari kita bongkar realiti sebenar. Kita akan timbang betul-betul antara potensi untung besar yang datang dengan risiko terciduk atau hilang semua modal berbanding dengan pertumbuhan yang stabil, terjamin dan yang paling penting, langsung tak akan kacau tidur malam anda. Kita kena telan satu realiti pahit dulu. Sebenarnya, nak dapatkan pulangan yang konsisten ni jauh lebih susah dari apa yang digembar-gemburkan. Benda ni ibarat bongkar ais. Apa yang kita asyik nampak kat permukaan media sosial tu hanyalah peratusan kecil kisah kejayaan. Api di bawah permukaan tu, beribu-ribu akaun peleburan lebur dan wang simpangan lesap. Yang pastinya takkan diceritakan kepada umum. Minda kita ni mudah sangat tertipu bila kita cuma nampak yang menang dan kita mula rasa menang besar dengan cepat tu satu benda yang normal. Padahal dari segi matematik, kalau portfolio berisiko tinggi anda rugi 50% hari ini, anda perlukan keuntungan 100% hanya untuk pulang modal tau. 100%! Inilah realiti senyap dunia pelaburan yang jarang dikongsikan. Sebab itulah saya selalu dengar ayat skeptikal ni daripada pelabur baru. Dividen 4% ni sikit sangatlah, tak berbaloi. Banyak lagi tempat lain boleh bagi untung lebat. Ya, secara teori, memang ada banyak instrumen yang menawarkan potensi pulangan yang gila-gila, tapi ada jurang yang sangat besar antara potensi pulangan dengan pulangan yang betul-betul masuk ke dalam poket anda secara konsisten. Kesilapan paling besar yang ramai buat ialah mereka menyamakan janji manis dengan keupayaan untuk kekalkan untung tu bila pasaran tiba-tiba merudum. Ramai terlepas pandang yang janji pulangan tinggi ni selalunya datang dengan satu risiko tersembunyi, iaitu risiko hilang semua duit titik peluh mereka sekelip mata. Hakikatnya, pelaburan aktif ni ada kos tersembunyi yang sangat mahal. Nak trade saham, flip hartanah atau main kripto ni sebenarnya menuntut komitmen yang bukan calang-calang. Ia perlukan masa anda yang berterusan, pengetahuan yang mendalam, tahap kesabaran yang luar biasa, kawalan emosi tahap dewa dan pengurusan risiko yang super ketat. Ini bukan sekadar hobi masa lapang tau. Ia betul-betul menyedut tenaga fizikal dan mental anda. Dan tahu tak apa yang paling menakutkan? Walaupun anda dah berhabis berbulan-bulan menguasai semua perkara ni, tetap tak ada sebarang jaminan yang anda akan buat untung. Ramai je pelabur yang hari-hari kaji graf pasaran sampai tak tidur malam, tapi hujung-hujung tetap rugi. Kalau kita perhatikan betul-betul, ada kontras yang sangat ketara antara ilusi di media sosial dan dunia pelaburan yang sebenar. Di satu sisi, kita ada hype media sosial. Semua benda pasal to the moon, untung kripto meroket, tayang gaya hidup mewah. Benda ni sengaja dicipta untuk buat kita rasa cemas atau FOMO, takut terlepas peluang. Tapi di dunia nyata, membina kekayaan ni macam menanam pokok. Pelaburan yang betul-betul berjaya tu bermaksud kita bina tabiat kewangan yang baik, kekal konsisten dan kembangkan duit kita dengan selamat untuk jangka masa panjang. Pelaburan yang paling berkesan selalunya senyap, perlahan dan tak perlukan anda bangun pukul 3 pagi dengan panik tengok carta harga. Ia memang tak glamour, tapi inilah satu-satunya cara yang terbukti berkesan untuk capai kebebasan kewangan. Jadi, mari kita ubah sikit cara kita pandang angka ni. Dapat pulangan tahunan yang stabil pada kadar 4 hingga 5% dengan risiko rendah ni, bukannya satu kelemahannya, malah pakar-pakar keuangan sepakat yang ini adalah salah satu langkah keuangan paling bijak untuk bina kekayaan jangka masa panjang. Kenapa? Sebab di sinilah magic yang dipanggil kuasa kompaun berlaku. Faedah kompaun ni bekerja dengan paling hebat bila ia tak diganggu oleh kejatuhan teruk nilai modal kita. Angka 4 hingga 5% ni bermaksud duit anda tumbuh dengan selesa setiap tahun. Modal pelihara, terus membesar sikit demi sikit dan akhirnya, tanpa anda sedar, ia membina empayar kewangan peribadi anda yang sangat kukuh. Atas sebab itulah, instrumen pelaburan yang selamat ni sangat-sangat penting. Kenapa? Pertama, risikonya amat rendah.
duit anda takkan lesap tiba-tiba kalau pasaran jatuh. Kedua, ia dah cukup cemerlang untuk lawan kadar inflasi, jadi kuasa beli duit anda terjaga. Ketiga, ia bagi pulangan tahunan yang konsisten dan kita boleh jangka. Dan yang keempat, secara tak langsung, ia paksa anda untuk bina tabiat simpanan yang berdisiplin. Platform yang orang selalu cakap bosan inilah yang sebenarnya tolong anda bina tapak kewangan yang kebal. Anda tak payah pening nak berdagang atau tanggung risiko hangus duit simpanan. Ia simple, tapi percayalah, ia sangat berkuasa. Kalau kat Malaysia, kita ni kira sangat bertuah lah sebab kita ada akses kepada platform kewangan yang memang dah terbukti. Contohnya macam ASB, Tabung Haji dan SSPN. Cuba tengok apa persamaan semua platform ni. Semuanya dikategorikan sebagai instrumen berisiko rendah. Tapi apa faedah dia yang paling mahal sekali? Ketenangan fikiran. Ya, melabur kat sini memang takkan buat anda jadi jutawan esok pagi. Tapi ia bagi satu pelindungan kestabilan yang tak ada harga. Anda boleh tidur lena setiap malam sebab anda tahu duit tu selamat, berkembang secara meyakinkan setiap tahun dan tak akan hancur lebur walau apapun krisis ekonomi global yang melanda. Ketemangan emosi macam ni tak boleh dibeli dengan duit tau. Semuanya berbalik kepada satu je perkataan magic. Konsistensi. Ia adalah strategi untuk dapatkan pulangan yang stabil yang diam-diam akan kembangkan duit anda dari semasa ke semasa. Dalam realiti dunia pelaburan sebenar, konsistensi inilah yang selalu menang perlubaan. Ia dengan mudah mengalahkan strategi berisiko tinggi yang selalunya akan hancur lebur di pertengahan jalan. Sebenarnya, pelaburan yang paling bagus untuk anda bukanlah yang menjanjikan pulangan paling viral. Sebaliknya, ia adalah pelaburan yang membolehkan anda konsisten masuk duit setiap bulan tanpa rasa takut atau tertekan. Keuntungan kecil tapi konsisten pada akhirnya akan sentiasa menewaskan pelaburan yang berasaskan hype. Sentiasa. Dan berita baiknya, anda boleh mula praktikkan strategi ni hari ni juga. Anda boleh automatikkan simpanan anda guna teknologi moden yang ada sekarang. Sangat mudah. Pertama, muat turun je aplikasi penasihat robo macam MyASNB Ria dekat telefon anda. Ada kat iOS, Android atau Huawei. Kedua, masa tengah daftar tu, masukkan kod rujukan SG5JFP. Dan ketiga, anda akan terus dapat ganjaran percuma RM20 untuk kickstart perjalanan pelaburan anda. Serius, ini cara paling mudah dan tanpa geseran untuk anda mula kembangkan duit anda secara automatik. Terus dari hujung jari je. Ada satu pesanan ni yang saya nak anda ingat betul-betul. Mula je dulu kecil-kecilan hari ni. Percayalah, diri anda pada masa depan akan sangat berterima kasih pada anda. Jangan tunggu sampai dah ada duit banyak baru nak mula melabur. Tak perlu. Ambil satu langkah kecil yang selamat dan tak membebankan hari ini pun dah dikira satu bentuk penjagaan diri untuk hari tua anda. Mula je dengan apa yang ada kat tangan sekarang. Disiplin yang kecil hari ini pasti akan bagi senyuman dan kepuasan yang luar biasa 10 atau 20 tahun dari sekarang. Jadi, sebelum kita habiskan sesi penerangan ni, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk difikirkan. Adakah anda nak terus habiskan masa, buang tenaga dan risikokan duit simpanan anda untuk kejar hype pelaburan viral yang sangat memenatkan mental tu? Atau, adakah anda kini dah bersedia untuk manfaatkan kuasa konsistensi yang tenang tapi sangat padu ni? Ingat, pilihan ni yang akan corakkan kewangan anda nanti. Buatlah pilihan yang bukan saja melindungi poket anda, tapi yang boleh buat hidup anda lebih tenang dan bebas tekanan. Terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama saya hari ini untuk perkukuhkan kewangan masa depan anda. Jumpa lagi!